tak tahu nak kasih salam ke? Saya beri salam mati awak dengar ke? Ada-ada je. Dah azan tu. Awak masak apa ni? Nari saya masak simple je, sayur dengan telur goreng. Alhamdulillah. Dah, boleh makan? Boleh. Mari kita baca. Allahumma salli. Amin. Amin. Agaknya budak-budak tu sibuk. Kita tak pernah minta duit dengan orang pun. Lagipun saya tak pernah menyusahkan orang. Saya tahulah orang semua dah ada keluarga. Kali terakhir si Hakim datang sini. Bila? 3 bulan lepas. Itu pun sebab nak pinjam duit pada saya tahu. Tak apalah bang. Besok saya tak payahlah pergi dialisis kalau abang kerja. Jangan tanya diorang. Lagipun duit tak cukup. Dah. Awak jangan macam-macam Besok saya main half day. Lepas tu nanti saya cuba tanya diorang. Minta kita bayar minggu depan. Yalah. Minggu depan tak boleh lah. Aku sendiri tengah rabak ni. Aku dah dapat banyak surat lah daripada aku punya bank, money lender semua. Bang, tak boleh bang. Barang aku stuck. Kalau kau tak bayar aku macam mana? Kau mintalah bini kau dulu. Dia tak tahulah aku punya hutang-hutang ni semua. Kau berniaga apa? Takkan tak ada yang masuk. Kau cakap pasal bini kau. Habis laki aku tak bising. Aku dah rugi banyak tau bang. Bang, barang baru je sangkut. Barang lama tu semua dah tak laku. Habis macam mana sekarang? Okey. Sebenarnya aku ada satu idea lah. Itu pun kalau kau setuju. Abah setuju? Kalau bukan mak dengan abah yang tolong kita, siapa lagi? Bah, Hakim perlu 120,000 bah nak bayar hutang. Ni Sheila pula, dia punya bisnes tak berapa menjadi ni. Semua stok-stok baru dia tengah sangkut ni bah. Nanti Abah bincang dengan mak korang berdua. Bah, sekejap lagi nanti ejen datang tau. Nak bincang dengan tengok rumah ni. Bubur dah siap dah. Alhamdulillah. Doa saya termakbul bang. Budak-budak semua datang nak berbuka dengan awak. Saya nak minta maaf lah. Saya tak dapat makan masakan awak dengan budak-budak. Badan saya lemah, bang. Dah tak apa. Awak berehat. Awak makan bubur ni sikit. Cukup sikit. Lagi sikit Abang tentu gembira kan? Anak-anak semua datang berbuka dengan kita. Dah buka semua? Dah, alhamdulillah. Okay, Cik Hakim, kita straight to the point. Okey. Awak tunggu sekejap Okey, selepas saya periksa, saya dapat tahu yang ibu Cik Hakim adalah pemilik tunggal rumah ni. Okey. Lepas kira-kira, rumah ni ada keuntungan dalam 227,000. Oh. Cik Hakim masa tu dah cakap kan, lepas jual rumah ni takkan beli lagi kan? Betul. So, Cik Hakim akan jaga mak dengan ayah tinggal sama ataupun bergiling dengan Cik Sheila jaga mereka?
Kita plan nak letak mereka dekat rumah orang-orang tua. Oh, mereka setuju ke? Saya rasa ada baiknya Cik Hakim dan Cik Sheila berbincang dengan mereka dahulu. Betul tu cakap Cik Sani. Benda ni sensitif. Lagipun kan Mak Cik Sheila dengan Cik Hakim pemilik tunggal rumah ni. Jadi dia mesti nak kena setuju. Lagipun nanti banyak dokumen nak kena sign. Nanti abang jaga abah dan mak bila abang dah besar, okey? Adik tak akan tinggalkan abah dan mak. Adik sayang abah dan mak. Abah setuju? Kalau bukan mak dengan abah yang tolong kita, siapa lagi? Hakim perlu 120,000 bah nak bayar hutang. Kita plan nak letak mereka dekat rumah orang-orang tua. Ya, aku dah call ejen lain tau. Aku tak boleh lah ejen yang masa follow by the book sangat. Dah ejen buat hal ejen je. Apa yang nak sibuk-sibuk? Nak tahu kita letak mak dengan abah pergi mana lepas tu. Kita punya suka lah. Apa yang by the book? Owner tetap kena sign dokumen. Kau tak rasa bersalah ke kita buat benda macam ni? Okey, habis? Nak buat macam mana? Kau nak bisnes kau terus rugi apa? Nak stok kau minggu depan macam mana? Kalau kau tanya aku, memang aku tak boleh tahan. Kau tahu tak, bank call aku, cari aku hari-hari. Money lender dah call tempat kerja aku tau. Masalahnya, kalau rumah tu terjual pun, cash proceed bukan cepat. Tapi barang aku datang minggu depan lah, bang. Kalau setakat sign dokumen je, aku boleh try sound kawan aku lah untuk pinjam duit dulu. At least dia tahu apa kita ada proof yang duit tetap akan datang punya. Okey, aku ada tukar satu ejen ni tau. Tapi apa-apa pun, kau tak payah nak bagi tahu diorang kita nak letak mak dengan abah pergi mana lepas tu. Diorang tak perlu tahu ni semua. Tapi kau tak rasa bersalah ke kau nak hantar mak dengan abah pergi rumah orang-orang tua? Okey lah. Kalau kau dah cakap macam ni, kau sendiri jagalah. Kalau aku memang tak boleh. Kau ingat apa? Mariam agree apa? Dia takkan agree punya. Habis, kau ingat Azman tu setuju? Habis macam mana kalau kau punya lelaki dah tak setuju, aku punya bini pun dah tak setuju, nak buat macam mana lagi? Macam ginilah. Kita bukan nak hantar mak dengan abah bawah jembatan ke apalah. Tak tahu apa pandai kau lah. Selesai sudah, saya uruskan
dan juga menyempurnakan almarhum yang tersayang ini selepas kita dah mandikan. Seterusnya, saya mewakili pihak syarikat urusan jenazah At-Taubah ingin memberikan sedikit perkongsian kepada semua yang hadir pada hari ini. Segala apa yang boleh kita kenangkan almarhum sewaktu dia hidup, kita doakan segala kebaikan dia, kasih sayangnya, asuhannya kepada kita semua. Kita harapkan agar Allah SWT memberikan yang terbaik, ganjaran yang paling yang banyak, dan juga mudah laluan beliau ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga mungkin sebagai manusia juga beliau ada melakukan kesalahan. Kita doakan agar Allah SWT menjauhkan beliau daripada azab kubur, menjauhkan beliau daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga sebagai ahli keluarga kepada almarhum yang tersayang ini, apa yang dipesankan oleh Nabi Muhammad SAW adalah tentang kita boleh lakukan, iaitu berdoa, bermohon kepada Allah Ta'ala agar almarhum ini ditempatkan dalam tempat yang terbaik dalam syurga Allah SWT. Seperti mana Nabi berpesan, sekiranya mati anak Adam tu, terputus segala perkara dengannya kecuali 3. Sedekah jariahnya, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak-anak soleh yang mendoakan. Mudah-mudahan harta kita semua dapat berkat dan juga selamatkan kita semua daripada azab api neraka Allah SWT. Baik, terima kasih semua yang hadir pada hari ini. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, sekarang ni adalah masa untuk memberikan ruang kepada semua yang hadir, terutamanya ahli keluarganya, untuk memberikan penghormatan yang terakhir kepada Allah. Mungkin ini ujian dari ilahi Rabbi, anggap jangan belajar menghargai ini, menyebarkan cinta setulus hati nurani sebagai bakti. Sorry Cik Noi, Cik Lala, kita lambat sikit. Ni tadi bawa mak. Oh, tapak kita yang awal sikit, Cik. Jadi sekarang kita boleh proceed. Masih. Jemput masuk. Cik Noi, Cik Lala, boleh terangkan lebih tak? Mak saya pun ada kat sini. Mak, dengar Mak. Okay, so as per our conversation, Lala dengan Noi pun dah jumpa buyer untuk rumah ni. Kita dapat harga yang tinggi. Tapi kita pun faham yang sekarang masa tak sesuai untuk buat keputusan. Jadi makcik ambil beberapa hari ni untuk fikirkan. Bila makcik dah betul-betul sedia, makcik boleh sign. Tapi jadi tak jadi pun update kita je lah. InsyaAllah jadi. Okay? Aidilfitri terasa hibah, takbir bergema, air mata jatuh, bukti cinta. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau berikanlah aku kekuatan untuk menghilangkan rindu pada suamiku. Bang, semoga Abang tenang di sana. Abang dah buat terbaik untuk anak-anak kita. Barulah ia tahu kenapa malam tu Abang menangis. Dan beritahu ya yang Abang tak mau berpisah dengan ya. Plan nak letak mereka dekat rumah orang-orang tu. Ya. Abang tak mahu kita terpisah. Abang sayangkan dia. Asalkan kita sentiasa bersama sampai penghabisan nyawa Abang. Setiap pengorbanan adalah doa. Dan setiap titik air mata yang jatuh adalah bukti cinta. Apa yang Abang cakap ni? Abang kan senantiasa dengan saya. Abang jangan cakap macam ni lagi tau. Kita tak akan terpisah, Bang. Bila jual rumah tu nanti, kita sama-sama tinggal dengan budak-budak tu. Lepas jual rumah ni, Mak tak payah risaulah. Mak duduk sana je dulu.
nanti Hakim dengan Sheila datang untuk tengok Mak. Lagipun kita semua sibuk, Mak. Yalah, mana nak hantar Mak pergi dialisis. Tapi kalau Mak kat rumah ni sorang-sorang, apa-apa jadi susah, Mak. Jadi kalau kat sana semua dah terjaga. Betul. Raya nanti Hakim dengan Sheila boleh datang tengok Mak. Nanti Mak tengok ni, Mak sign Oh ya Tuhanku, Kau ampunkanlah dosa anak-anakku. Kau berikanlah kebahagiaan dan ketenteraman dalam kehidupan untuk mereka menghadapi hari-hari yang mendatang. Mak tak mahu menyusahkan kau berdua. Abang, setiap pengorbanan adalah doa dan setiap air mata jatuh sebagai bukti cinta. Janji terkubur menjelma, salam pun terujung di pusara sepi. Ampuni dosa kami Syawal ini, rindu tak bertepi. Syawal tanpa salah, hati berdarah luka, kenangan mengusik jiwa merana nestapa. Maafkan kami ibu ayah atas hilaf dan dosa, janji tak ditepati. Abang jaga Abah dan Mak bila Abang dah besar, okey? Berjanji kan membahagiakan setiap langkah. Adik tak akan tinggalkan Abah dan Mak. Adik sayang Abah dan Mak. Waktu mencuri kesempatan Syawal ini, hanya air mata yang ku persembahkan. Mungkin ini ujian dari Ilahi Rabbi, agar kami belajar menghargai diri ini, menyebarkan cinta setulus hati nurani sebagai bakti untukmu abadi. Syawal tanpa salam, hati berdarah luka, kenangan mengusik jiwa merana nestapa. Wow, Syawal tanpa salam, hati berdarah luka, kenangan mengusik jiwa merana nestapa. Maafkan kami. Saya Farhan. Saya Kamal Zaman. Saya Muhammad Yusuf Rahman. Kami dari Al-Hilal menyediakan perkhidmatan untuk jemaah Islam Singapura seperti tahlil, tahnik, kurban, badal haji dan umrah, dan juga peluang-peluang untuk berinfak dan berwakaf. Di At-Taubah pula, kami menyediakan perkhidmatan urusan jenazah bagi arwah yang tersayang daripada permulaan kematian arwah tersebut hinggalah semadinya arwah, termasuk juga dengan dapur kubur sekiranya ingin mendapatkan perkhidmatan sedemikian. Dan dari kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum, kami daripada Detect Team. Saya Abang Puaka. Saya Kak Long. Saya Kak Noi. Saya Kak Lala.
kami ingin mengambil kesempatan ini untuk memohon ampun dan maaf sekiranya kami ada terkasar bahasa dengan you all semua. Jadi dengan itu kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Anak muda di rantauan semuanya dah lari.